Assalamualaikum. Selamat petang. Aku punya tampung, lembu tampung ni tak ada ni. Aku punya lembu tampung tak ada ni. Kawan-kawan. Alhamdulillah. Dia orang kena menyeberang ke seberang sana. Dah ada dah balik sikit dah. Yang tak balik semalam ni. Dah ada dah. Ada setengah lebih daripada separuh. Lagi tak ada ni. Aku tak faham dengan unit ni. Yang pengaruh SPRM Pahang ni macam mana ni. Kau buat risikan apa benda gitu. Aku bawa sendiri, bawa balik tu bayar depan kau dekat dalam bank. Kau sendiri duduk dekat kaunter. Kalau 300 ekor ayam, 500 ekor ayam. Kali 18, RM20. Berapa? Kalau 500 ekor ayam, kali 18. 300 kali RM22. Berapa? Kau nak keluar modal ayam tu hari-hari ke sekali je? Bawa keluar modal ayam tu. Sekali dengan set apa benda, potong besi, apa benda, grinder aku beli tu. 1,000 lebih modal ayam tu apa benda dulu. Mula-mula. Baru dapat lesen. Sekali dengan lesen lah. Lesen jaja. Tu. Sebab tak boleh nak pergi kerja. Dekat Pahang ni lah yang ada kaitan apa benda yang kena serang, apa benda kena campur daripada tingkat 4 dekat Wisma Persekutuan. Daripada tingkat 7, tingkat 8. Daripada Komto tu. Yang pengaruh risikan SPRM ni apa? Apa kaitan kau dengan kumpulan tu? Ni saya tanya tau. Kau perasan tak ada bomba-bomba duk pakai lencana dengan pasukan tentera Thailand sekarang ni, baju dia tu duk pakai lencana Thailand dekat badan tu. Ada tak dia orang tu berada dekat situ gitu? Aku nak tanya kau bagi tahu, kau jelaskan betul-betul benda ni. Ada kau nampak tak? Berapa orang yang kau nampak dekat situ? Saya nak bagi tahu dekat Komta tu saja pasal bantuan untuk kes dekat laut tu yang beratus ribu hektar tu. Beribu hektar tanah tu. Ada 300 lebih orang. Mari bantu. Kemari. Kau tahu tak benda tu? Ni tolong jelaskan ni apa benda Samsul ni. Kau rasa yang komandan yang Siam tu bagi tahu tu apa benda tu? Dia tu betul? Dia betul-betul komandan ke apa benda ke?